Alhamdulillah, alhamdulillah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Summa radadnahu asfala safilin. Illa alladhina amanu wa 'amilus solihat falahum ajrun ghairu mamnun. Ayat ni saya yakin semua kita hafal dan kita faham. Cuma sebagai wazakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin, bahawa Allah Subhanahu wa taala yang menjadi kita manusia. Walaqad khalaqnal insana, walaqad khalaqnal insana min sulalatin min tin. Itu asal kejadian manusia daripada pati tanah. Pati tanah. Tak kira orang berperingkat dan tidak berperingkat, orang kaya, orang miskin, orang alim, orang jahil, orang Arab, orang Afrika, orang ASEAN, semua kejadian sama saja daripada pati tanah. Kemudian an-nutfah, daripada nutfah jadi alaqah, daripada alaqah jadi tulang, dibungkus tulang jadi makhluk. Kemudian mati, kemudian bangkit semula. Balas itulah semuanya. Maka dalam ayat saya bacakan tadi dalam surah At-Tin, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Semua makhluk Allah yang Allah menjadi, makhluk yang serupa dengan kita manusia lah yang ahsan at-taqwim, yang paling cantik, yang paling elok, yang paling baik, yang paling sempurna. Nombor satu sekalinya akal fikiran yang Allah tak bagi kepada manusia, kepada makhluk lain selain pada manusia. Akal untuk berfikir Allah bagi hanya kepada manusia yang seperti dengan kita, tak bagi kepada binatang. Dan tidak ada jual beli. Kita nak beli akal kau nak kau pasar kau kedah ubat, tak ada. Berarti begitu mahalnya, begitu bernilainya akal. Nak pergi cari tak boleh, nak beli tak boleh, kecuali daripada Allah Subhanahu wa taala. Berarti dengan sebab Allah bagi akal kepada kita, inilah kita menjadi ahsanut taqwim. Boleh jadi daging kita dengan daging lembu, molek lagi lembu lagi, orang boleh makan, tapi tetap tinggi mulia kita manusia lebih pada lembu lagi kerana akal, kerana akal. Sebab itu ikhwah yang dikasihi sekalian, apabila Allah bagi akal kepada kita dan kita menjadi ahsanut taqwim, jangan lupa summa radadna wa asfala safili, kemudian Allah akan memalingkan jadi makhluk yang paling rendah sekali. Yang cantik serupa dengan kita ni, yang akan molek serupa dengan kita ni, yang tubuh rupa semua cantik comel molek, jangan lupa Allah akan memalingkan kita kepada tempat yang paling rendah sekali, kecuali orang yang beriman dan beramal soleh. Berarti ketinggian seseorang manusia, kemuliaan seseorang manusia, kehebatan seseorang manusia Allah dengan sebab iman dan amal soleh. Dan sekiranya manusia tidak mengguna fitrah baik yang Allah bagi kepadanya,
Tidak menggunakan akal yang Allah bagi kepadanya, sehingga tak menggunakan akal untuk membeza antara al-haq dan al-batil. Dia tak guna apa dah akal dia untuk nak memikir bagaimana perbezaan antara jalan ke syurga dan jalan ke neraka, Islam dan kufur. Dia tak guna akal sikit di situ. Berarti dia tidak beriman dan tidak beramal soleh. Maka walaupun ahsanut takwin, walaupun elok cantik rupanya, walaupun ada akal, tapi kalau tidak ada iman dan tidak ada amal soleh, rendah. Sebab apa Allah rendah? Sebab apa jatuh? Allah yang menjatuhkannya, Allah yang merendahkannya, Allah yang memalingkannya menjadi rendah makhluk tu, dengan sebab tidak ada iman dan amal soleh. Sebab itu ikhwah yang dikasih sekalian, kita mukmin, kita kena yakin sungguh-sungguh, berpegang sungguh-sungguh, manusia yang mulia di sisi Allah, manusia yang beriman dan beramal soleh. Kalau manusia yang tidak ada iman dan amal soleh, rendah, jatuh, tak pakar, tidak ada nilai dalam masyarakat. Begitu juga di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu saya kata sekalian, kita ni mari ahsan takwin dulu. Molek dulu, comel dulu tubuh kita molek. Lepas tu nak mengekalkan, kena tambah iman dan amal soleh. Kalau tidak ada iman dan tidak ada amal soleh, rugi rendah. Rugi tak apa lagi, neraka pada hari kiamat nanti. Tidak boleh masuk syurga pada hari kiamat nanti. Jadi kalau tak boleh masuk syurga pada hari kiamat, berada dalam neraka, apa arti kita hidup di atas dunia ni? Faedah apa? Hidup tidak ada barakah. Hidup tak pakar, masa kampung kata. Kalau orang hidup tidak ada barakah, tidak mengguna masa dan umur yang Allah bagi kepada dia, guna untuk berfaedah. Tak guna masa hari kita untuk berfaedah. Apatah lagi, bukan sekadar tidak menjadi masa untuk berfaedah, bukan gimbik masa diguna untuk maksiat, untuk derhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau bahasa kawasan kampung kata ni, hidup tak pakar. Hidup tak pakar, Masya Allah. Hidup tidak ada barakah. Itu saya seru diri saya sendiri dan kepada kuasa kalian, marilah kita beriman dan beramal soleh. Beriman pun kena kecek panjang juga situ. Beriman yang sahih, iman yang sahih, bukan hanya iman di mulut. Aku beriman pada Al-Quranul Karim. Alah mana mu beriman pada Al-Quran? Quran mari pada Allah Subhanahu wa taala. Kita kena belajar baca boleh, dan kita kena baca. Lepas hari tu gapo lagi beriman dengan Al-Quran? Tak tahu pada tu tahu. Sempurna iman Al-Quran malah ni. Sempurna iman Al-Quran Karim. Al-Quran kalamullah, kita kena belajar boleh baca, dan kita kena baca boleh. Baca ni hari. Lepas pada itu ada tak sempurna iman dengan Al-Quran kalau begitu rupanya iman dengan Al-Quran Karim. Beriman dengan Rasulullah SAW menjadi sempurna. Tak cukup kita mengaku kata aku beriman dengan Rasulullah, aku kasih kepada Rasulullah, tapi tak mau ikut sunnah Rasulullah, tak turut sunnah Rasulullah pun tak gapo, maka iman itu tidak sempurna. Ya, sebab itu balah mana di hari ini kita orang bersedia nak beriman dah, balah mana no iman kita sempurna sungguh. Balah mana no iman kita ni sempurna, balah mana no amal ibadat kita, amal solat kita beri sempurna. Tak ada payah sikit. Contoh ada Rasulullah SAW. Allah hantar Nabi Muhammad untuk menjadi contoh. Bagaimana kita nak iman kita sempurna, tengok iman Rasulullah SAW. Balah mana no akidah kita betul, tengok akidah Rasulullah. Bagaimana tauhid Rasulullah, bagaimana ibadat Rasulullah, barulah cukup kita ni menjadi orang yang beriman dan sempurna dan amal soleh yang sempurna. Tinggal Rasulullah, saya tak habis. Tak ada siapa nak jamin. Wallahu a'lam.
Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.